Kita masuk cerita semalam. Iran ni dia umumkan nak kerahkan 1 juta rakyat dia turun sekaligus nak lawan Amerika. Bukan main-main. 1 juta askar get ready to the ground. Okey, ikut laporan berita, pusat ambil askar seluruh Iran penuh padat. Okey, anak muda semua pakat bubuk nak join. Okey, lagu ni bukan setakat daftar, siap standby nak lawan dengan Amerika dan Israel terus. Okey, tepukan bui kat dia. Okay. Dalam masa yang sama, Iran ni duk perketat lah pertahanan dia. Tempat strategik semua dia jaga molek. Siap satu lagi yang jadi pusat, okay, yang jadi target, iaitu Pulau Kak Island. Ini memang perkemahkan dan jaga molek pertahanan ni. Okay, hak lagi panah Trump Pulau Oyak dia dah ready nak hantar askar nak pergi ceroboh pulau ni. Dengan itu, Presiden Majlis Iran terus bui warning, kata dia memang duk perhati rapat setiap langkah Amerika dengan Presiden dia. Okay, kalau Amerika berani lintah garisan merah dia, siap awak. Okay, Iran kata semua infrastruktur penting kawasan dia tu, dia akan tibai terus. Dan untuk awak, ada apa nak pesanan, nak bui dekat tentera Amerika tak? Okay, atau nak bui pesanan dekat tentera Iran? Dan mai cepat komen bawah.